My desa. Ramai yang tanya kenapa setup ni macam setup hotel? Okey, yang tu yang selalu saya dengar. Mana-mana saya pergi kontrak, memang kerap saya tanya. Setiap kita buka restoran biasa je, tapi kapasiti kereta kita nak pantai capai 100 beg ke atas. Benda ni adalah standard sistem yang kita panggil lah. Saya cakapkan sistem lah. Sistem maknanya setiap equipment ni dia ada power dia sendiri. Maknanya berapa banyak volume yang kita boleh guna, berapa banyak api dia daripada segi material, api, wok, chiller, upright, plate. Sebab benda ni yang melambangkan identiti untuk restoran tu. Dia bukan setup hotel ke, bukan setup restoran ke, dia bukan setup kedai tepi jalan. Ini adalah standard sistem yang kita nak cuba. Maknanya walaupun restoran tepi jalan, tapi kita jangan, macam mana orang cakap, mindset apa? Kita jangan downgrade kan kita punya mindset. Anggap hotel is hotel, restoran is restoran, seperti itu salah. Sistem tetap sama, masak tetap guna kuali, setup tetap setup. Maknanya benda ni adalah sama, method yang sama. Daripada segi equipment, daripada segi apa saja, airflow ke, air system ke, benda ni adalah basic yang kita kena apply. Sebab bila equipment ni dah steady, barulah team akan selesa masak banyak heavy macam mana pun tak ada masalah. Tempat sejuk, diorang selesa bekerja, movement lebih cepat, lebih practical dan lebih efisien. Mana dia cuma masak, letak ayam, plate, budak sebelah akan ambil, terus jalan. Itu yang dikatakan sistem bekerja. Kalau tak ada sistem, macam mana kita nak dapatkan team yang efisien? Tapi end up dia adalah siapa yang in charge sini yang paling bertanggungjawab. Bukan saya cuma create the system. Mantap.